Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Sehat? Terima kasih kerana klik video kecil je. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okey, katakanlah bila Fasura keluar, tiba-tiba terkeluar, tiba-tiba meledak, ada yang panas. Takkanlah dia nak terus, dia nak berdiam diri, dia orang kecam dia, orang bully dia. Mestilah dia pun ada perasaan, kan? Perasaan sebab dia pun cakap sebagai manusia biasa dia pun ada perasaan. Tapi biarkanlah. Dia tak ambil ini pun. Cuma bila berkenaan dengan Fatimah, dengan arwah ayah dia, kita boleh. Korang pun sama lah. Orang mengatakan kau mesti ini. Mesti marah. Mengatakan mak bapak kau mesti marah. Kau jangan cakap, Fasura macam ni. Biar bukan kan? Kan? Kita sama je. Fasura orang biasa, kita orang biasa. Orang marah anak kita pun kita, ini tau. Kita rasa marah je kalau orang lain marah anak kita. Betul tak? Lebih lagi kalau dia mengata benda yang macam tu, baru walaupun tidak marah. So, sebagai mak-mak, orang sepatutnya faham apa yang Fasura alami. Dan mengenai perceraian dia yang konon-konon Fasura ini terlebih ini, orang tengok masing-masing suami korang masing-masing. Yang ada suami lah. Yang baru pasang-pasangan tak payah. Sebab pasang-pasangan ni kadang-kadang bila kita jumpa dia sweet, di belakang kita tak sama. Tapi bila dah kahwin, baru kau tahu sweet tak sweet. Okay, mungkin mula-mula sweet, lama-lama suam. Suam. Okay, mula-mula sweet, lama-lama suam. So kalau ada yang kata suami dia macam ni, isteri dia macam ni, lepas tu korang kata, mana ada, saya tengok isteri kau okey je, saya tengok suami kau okey je. Tak payah sepuh. Yang tahu tu hanya 2 orang tahu. Hanya 2 orang. 2 orang yang tahu. Contohlah macam saya ni, mungkin depan family suami saya lain, baik je. Depan orang saya baik je. Depan semua kawan-kawan baik je. Tapi depan suami, perangnya keluar. Macam tu juga suami. Depan isteri lain, depan keluarga lain, kawan-kawan lain, semua. So, korang yang ada suami tu, perhatikan suami masing-masing. Suami korang macam tu tak? Depan kau lain, di belakang kau lain. Kalau sama, so jangan korang nak kecil-kecil Fasura. Kita semua sama je. Sebab suami saya pun macam tu. Depan lain, belakang lain. Semua rasa-rasa, semua ramai-ramai. Tak semua mungkin, tapi ramai yang macam tu. Bukan nak memuji sangat Fasura pun. Bukan juga nak menghina sesiapa pun. Cuma bila dia pertahankan anak dia, korang jangan macam ni, macam tu. Janganlah. Korang bersama juga. Kalau anak kau dicakap macam ni, macam tu, korang marah juga. Samalah. Dia seorang ibu, kita seorang ibu, sama. Walaupun dia artis. Naluri seorang ibu sama. So, yang mengatakan Fatimah tu, tolong stop. Tak perlu over sangat mengatakan. Okay, so, ini untuk orang-orang yang tak kira lah anak siapa pun, artis siapa pun, stop lah. Sebab saya, ini bukan untuk bagi tahu untuk korang je, untuk diri sendiri juga. Sebab saya pun kadang-kadang sibuk juga pasal artis ni. Tapi, yang melampau-lampau lah. Kalau yang biasa-biasa tu, malam tak kau lah. Okay? So, stop lah. Budak-budak lagi pun korang nak bully. Kalau lepas tu kata kalau dia, 2 tahun ni dia diam je, lantak korang lah. Tapi bila anak dia dengan ayah dia tu, dia terasa. Sebagai manusia biasa, dia akan terasa. Okay, so, stop membuli-buli orang. Okay, so guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.